Hai, Assalamualaikum. Nama saya ialah Nusrah Filzah binti Faizal, KBJ 25081093. Hai, nama saya Namal Aisyah binti Nazalani dan KPJ saya 2508100906. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kajian KIS ini dijalankan bagi memahami perkembangan sosio-emosi seorang kanak-kanak dalam kehidupan seharian. Perkembangan sosio-emosi merangkumi aspek emosi, hubungan sosial serta cara kanak-kanak berinteraksi dengan individu di sekeliling mereka. Melalui kajian KIS ini, kami dapat mengenal kanak-kanak serta mencadangkan intervensi yang sesuai untuk membantu perkembangan mereka secara menyeluruh. Berikut merupakan ialah biodata kanak-kanak. Kanak-kanak yang dipilih dalam kajian ini ialah Nur Syifa Safiah binti Adli yang berumur 4 tahun. Beliau merupakan anak keempat daripada 4 orang adik-beradik. Nama ibunya ialah Ayuni binti Said Ali, manakala bapanya ialah Adli bin Amran. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, Nur Syifa tidak mempunyai sebarang masalah kesihatan dan masih belum bersekolah di Taska. Nur Syifa digambarkan sebagai seorang kanak-kanak yang aktif, ceria dan gemar menarik perhatian orang dan di sekelilingnya. Beliau juga suka mencantikkan diri seperti mengikat rambut dan suka berdandan dan suka bergaya untuk mencantikkan diri di hadapan orang lain. Dari aspek emosi pula, beliau mampu menunjukkan pelbagai emosi mengikut situasi yang dihadapi. Seterusnya, kami akan mengulaskan senarai semak bagi kajian ini. Berdasarkan senarai semak, perkembangan sosio-emosi Nur Syifa menunjukkan pencapaian yang baik dalam kebanyakan item yang dinilai. Beliau mampu mengambil peran tentang orang di sekelilingnya menggunakan tandas tanpa bantuan, menamakan individu yang dikenalinya serta melahirkan emosi secara terbuka. Selain itu, Nur Syifa juga menunjukkan minat dalam aktiviti kreatif seperti bercerita, melukis dan menyanyi. Beliau merasa bangga apabila berjaya melakukan sesuatu aktiviti dan dapat menerima arahan semasa perbualan yang ringkas. Keupayaan ini menunjukkan perkembangan sosial dan emosi yang sesuai dengan peringkat usianya. Walau bagaimanapun, terdapat 2 item yang masih memerlukan perhatian, iaitu kebolehan untuk menunggu giliran dan bersikap adil. Tempatan ini menunjukkan bahawa Nur Syifa masih memerlukan bimbingan dalam aspek kawalan diri, kesabaran serta interaksi sosial yang melibatkan perkongsian dan kerjasama dengan orang lain. Baiklah, sekarang merupakan ialah hasil dapatan daripada kajian KIS. Berdasarkan senarai semak perkembangan sosio-emosi dan temu bual bersama Ibu Syifa, didapati bahawa Nur Syifa menunjukkan perkembangan sosio-emosi yang baik dan sesuai dengan usianya. Beliau mampu mengambil berat tentang orang di sekeliling menggunakan tandas tanpa bantuan, memahami arahan dan mampu menamakan individu yang berada di sekelilingnya sebanyak 5 orang. Ini menunjukkan bahawa beliau mempunyai kemahiran sosial dan komunikasi yang baik. Selain itu, Nur Syifa dapat meluahkan emosi secara terbuka apabila berada dalam keadaan tenang. Beliau juga menunjukkan minat dalam aktiviti kreatif seperti bercerita, melukis dan menyanyi, serta berasa bangga apabila berjaya melakukan sesuatu aktiviti. Penglibatan dalam aktiviti harian seperti membantu ibunya memasak turut menunjukkan perkembangan keyakinan diri yang positif. Walau bagaimanapun, Nur Syifa masih memerlukan bimbingan dalam aspek menunggu giliran, bersikap adil serta mengawal emosi. Beliau cenderung merajuk serta mengasingkan diri serta mampu mengangkat tangan sekiranya berada dalam keadaan marah. Secara keseluruhannya, perkembangan sosio-emosi Nur Syifa adalah baik, namun daripada beberapa aspek masih boleh dipertingkatkan melalui intervensi yang sesuai. Berikutnya, cadangan-cadangan intervensi di kajian ini. Kami mencadangkan beberapa intervensi. Yang pertama, iaitu kad emosi. Kanak-kanak diperkenalkan dengan kad yang menunjukkan emosi seperti gembira, sedih, marah dan takut. Intervensi yang kedua ialah permainan menunggu giliran seperti permainan cepapan, susun blok dan aktiviti secara berkumpulan. Yang ketiga ialah aktiviti bercerita dan berlakon.
kanak-kanak boleh mendengar cerita yang mengandungi nilai murni seperti berkongsi, bertolak ansur dan bersikap adil. Intervensi yang keempat ialah intervensi ibu bapa memberikan contoh teladan yang baik dalam mengawal emosi. Intervensi ini diperkukuhkan oleh teori Albert Bandura iaitu peniruan. Jadi, kesimpulan bagi kajian kes ini ialah Syifa merupakan seorang kanak-kanak yang tumbuh dalam pertumbuhan sosio emosinya ialah bagus. Saya boleh katakan sosio emosi yang dimiliki oleh Syifa berkembang dengan sangat baik dan juga sepadan dengan usianya. Beberapa inisiatif perlu dilakukan bagi membantu perkembangan sosio emosinya kekal dalam keadaan yang baik dan bagus. Jadi kita akan melakukan penambahbaikan untuk membanyakkan bersabar dan main secara berkumpulan dengan kawan-kawannya Supaya mereka dapat berkomunikasi dan bersosial dan menambah dan meningkatkan lagi kemahiran bersosial mereka. Jadi perkembangan ini sangatlah penting untuk perkembangan dan serta pertumbuhan kanak-kanak bagi masa hadapan mereka.